memulakan sesuatu bukanlah mudah, apatah lagi untuk merealisasikannya. Hakikatnya untuk memenuhi dan mencapai matlamat itu, satu demi satu langkah terpaksa diambil sehingga ada kalanya memerlukan tempoh yang panjang untuk digapai. Bagaimanapun, percayalah, walaupun banyak kerja harus dibuat dan perlu bekerja keras, dengan adanya minat serta keyakinan dan selagi semangat tidak luntur, bukanlah mustahil untuk merealisasikan segala hajat itu. Amir Afiq, siapa calon? Sabarlah dulu, kelocok. Hai, amboi, laju je. Don't be kelocok. Don't worry, be happy. Okey, siapa kan? Aku nak kira susah lah, tolong. Ya? Majoriti ke apa ni? Kalau ada 40, majoriti lah. Kalau ada majoriti, 40 lah. Yang minat kat siapa? Kamu. Kak, Amir Afiq. Okay, terima kasih, Afiq. Kejap. Oh, tak apa. Kamu punya pasangan belum dapat. Kita mula daripada masa ni sikit. Korang ni. Apa nama? Aswara Rai. Aisyah. Oh, Nabi tu sudah. Aisyah. Siapa sokong Aisyah? Angkat tangan. Aisyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okeylah, lebih kurang 12, 14 orang lah. 17. Nama penuh? Farahia Zabbar. Farahia binti Zabbar. Oh, Pendeta Zabbar ni. Okey, baik. Farahia binti Zabbar. Siapa sokong? Jadi tok ni baca Allah ya Rasul. Tak habis tok, tadi cuma 17. Yang lain tak ada. 17 campur ni dah belum cukup lagi 80. Mundi rosak, dia lalang. Sana boleh, sini boleh. Okey, angkat tangan majoriti lah. Turun. Okey, Farahia. You are nenek batin now. Prinsip itulah yang harus menjadi pegangan setiap pelajar SMK UST 13 Subang Jaya di dalam kem kepimpinan 2009 yang telah diadakan di Hutan Lipur Gunung Senyum Temerloh Pahang pada 18 hingga 20 April 2009 dengan kerjasama Alam Cendana Resources. Tepuk, semangat! Cita-cita untuk menjadikan kem tersebut satu impian menjadi kenyataan sehingga kini terus menyala dalam diri pelajar-pelajar tersebut. Untuk itu, strategi diatur dengan jitu agar matlamat yang diburu berada dalam genggaman suatu hari nanti. Pelbagai aktiviti menarik dan santai yang disusun berjaya dimeriahkan beramai-ramai. Antara aktiviti yang terawal adalah aktiviti ice breaking. Kesemua program yang diatur adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim di antara semua pelajar dan juga fasilitator dari Alam Cendana Resources. Turut memeriahkan program ini adalah keteriakan burung-burung dan pemandangan flora dan fauna yang cukup indah ketika berada di Gunung Senyum. 3 hari 2 malam adalah program yang cukup singkat bagi mereka, tetapi dengan semangat